Hai, Assalamualaikum guys, aku Iki dan selamat datang di channel Iki tu. So, hari ni kita akan main go-kart. Tanpa masa, let's go. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. So, hari ni kita akan main go-kart. Let's go. So, Iki tak sabar, kita langsung saja place. Kita akan main kart race. So, difficulty, race difficulty kita ambil 100%. Lap driver country kita ambil banyak, paling banyak. Sebab kita tahu Iki akan menang. Lap country berapa banyak ni boleh letak ni? Sekejap je kita cuba. Ni kalau 20 minit ni lah. Wow. Gila ni. 18 je. Okay, let's go. Okay, let's go. 1 2 3. Tekan pedal sampai pedal. Weh, asal dia orang laju ni guys. Kira rasa macam buat kesalahan je ni. Okay, tak apa. Woi, sabar. Walaupun dia difficulty-nya susah. Difficulty ni paling payah, tapi kita akan cuba. Kenapa tempat ke-8 ni asal laju sangat dia orang ni. Sabar, kita tak lesen lah bawa go-kart. Minta maaf kalau tak ada suara sebab ada lagu kita takut copyright, jadi kita tutup je. Tunggu laju ni guys. Kita rasa macam buat kesalahan je ni. Asal laju sangat ni. Jadi kita tak boleh ni. Ulang. Tak adil. Okay, kita kurangkan sikit difficulty-nya sebab tu susah sangat. Boleh gila. Ni kan bagus, relax. Taklah susah sangat. Iki boleh potong dengan santai. Ini baru level Iki. Tadi tu ni baru go-kart standard ke. Nak lawan yang sudah upgrade, tewas lah kita. Kau ni main kasar pula ni. Kau. Kita sudah mencapai posisi yang pertama. Kita perlukan berapa lap? Iki buat berapa lap tadi guys? 18. 18. Gila tak gila guys. Okay, kita kontrol. Berhati-hati. Tekan pedal sampai pedal. Pula. Okay, kita drift sikit. Susah juga nak kontrol ni, tapi seronok lah bagi Iki. Dia rasa macam Rasa apa yang kita cakap ni. Dia macam rasa sebiji macam bawa go-kart, dia boleh drift gitu. Waduh. Okay. Hampir 18 lap tu lama juga guys. Okay, tak apa, kita enjoy je. Bahaya sekali. Terbalik. Sabar. Okay, undur. Tak apa, dia orang jauh lagi guys. Jangan risau. Tu belakang tu lah baru guys. Lemah tak baik. Tak payah main kalau macam tu. Tak pandai main lah dia orang go-kart. Drift dulu guys. Alamak. Gila nice. Mantap Pak Bu. Kita nak cuba dalam masa 18 lap ni kan. Apakah kita boleh potong semula? Macam potong 2 kali je tu. Anjay. Salah. Jadi kalau kita nak potong tu, kita kena laju guys. Tak boleh langgar baru boleh potong orang paling belakang guys. Nombor 8. Ada langgar baru cakap. Tu kenapa ada orang depan tu. Sabar. Jauh juga dia orang ni, pandai juga main. Okay, kau tunggu. Iki akan datang. Iki akan memotong 2 kali dalam masa 18 lap. Let's go. Okay, sabar. Okay. Macam boleh potong je guys. Tapi jauh lah guys. Susah yang nak potong balik. Okay, nombor 2 Edward, nombor 3 William tengok geram lagi. Macam susah nak potong kalau macam ni. Dah lah kena langgar pula. Okay, santai. Tu payah nak kerja sebab accident tadi guys. Aduh, tengok accident pula guys.
Ni baru 4 lap ni. Aduh lama guys. Kalau Iki ambil berapa lap tadi boleh guys. Kalau boleh infinity lap tu berapa lama main ni guys. Iki ambil 18 lap ni pun lama guys. Apa masih boleh kejar ni, masih boleh kejar. Santai-santai. Set. Okay, nice. Kat situ payah belok kat tajam yang tu guys. Okay, sabar, tenang. Okay, nice. Kita bawa berhemat. Boleh kejar ni, tenang. Boleh kejar ni guys. Boleh kejar ni, tu dia. Iki nampak. Boleh kejar. Oh, boleh kejar. Itu dia. Oh, dapat best lap lagi guys. Okay, itu dia nombor 8. Kita akan mengejar ke belakang. Shoot. Tu dia. Gerak lu Bapa Raja. Anjay, tu dia nombor 7. Shoot. Gerak lu Bapa Raja. Sat. Oh, tu. Shoot. Tu dia nombor. Oh, mereka bertarung guys. Makan. Nice. Aduh, jangan. Sabar. Jangan tinggal. Okay, kita potong balik. Kita potong 3 orang ni guys. Gerak lu Bapa Raja. Tepi. Kita langgar sikit. Sabotage. Anjay, ni berapa lap dah ni guys? 6 lap. Okay, tenang. Okay, santai. Kita akan potong nombor 2 tu. Laju juga nombor 2 tu. Nombor berapa Ke nombor 5 guys. Yang depan kita ni laju. Ni baru betul main. Yang belakang tu tak pernah main pau je lah. Aduh. Tu dia boleh kejar ni santai. Shoot. Okay, nombor berapa tu? Oh, William. Kita kejar William. Baba. Oh. Iki langgar di sabotage lah. Nicholas. Kita potong Nicholas. Tu. Shoot. Sikit. Aju sikit. Tik. Hai. Okay, Edward di depan memimpin. Tu dia. Shoot. Gerak lu Edward. Okay, apakah boleh sekali lagi potong? Apakah 3 kali boleh potong guys? Kalau 3 kali boleh potong tu. Okay, kita cuba. Boleh ni. Set. Sabar. Tak nampak lagi. Boleh kejar ni. Santai guys. Lap masih lama guys. Set. Okay, tenang. Oh, Iki minta maaf kalau ada bunyi suara budak. Kuat betul dia orang menjerit kalau main game. Oh, no, tidak terlekat. Walaupun Iki duduk dalam bil, pandai Iki nak cakap ni. Walaupun Iki rekod dekat dalam bilik guys, suara mereka masih dengar lah. Sebab budak-budak boleh menjerit kan. Biasalah. Okay, tenang. Okay, apakah boleh potong lagi guys? Iki cuba memotong. Okay, macam dah susah je nak potong sekarang ni. Boleh ni. Iki nampak ada harapan nak potong tu. Sabar. Asal jangan langgar je. Kita kena bawa betul-betul sempurna. Set. Okay, tenang. Dengan kekuatan 67 horsepower ni. Aduh, janganlah langgar lah mak. Susah lah kalau yang belokkan tu guys. Tajam betul. Okay, tenang. Boleh. Santai. Okay, boleh ni. Set.
Set. Okey. Boleh potong tak ni guys? Boleh ni. Boleh guys, boleh guys. Set, 3 kali potong, boleh 3 kali potong guys. Okey, kita nampak kat belakang tu. Sabar, kita bawa betul-betul. Set. Oi, jangan langgar. Okey, set. Tu mereka kat depan. Set. Let's go. 3 kali boleh potong guys. Gerak lu. Isabella gerak lu Isabella. Set. Woi. Okay, ni siapa ni? Ana. Gerak lu nah. Set. Anjir. Siapa tu kat depan tu? Robert Carlos lah. Oi. Iki sabotan. Dia undur semula. Aduh. Okay, kita kerja yang lain. Okay, kat depan tu. Okay, kita tunggu. Set. Okay, santai. Set. Siapa tu? Michael Jackson. Gerak Tunggu Michael Jackson. Gerak lu. Anjay. Okay, kat depan kita siapa tu? Nombor 4 ah. Siapa tu nombor 4? Okay, bawa bertenang. Oh. Siapa tu? Kita tak nampak lah. Woi. Siapa tu? Kita nampak Edward ke? Edward, kau tunggu Edward. Gigi kejar kau Edward. Kau sabar. Kena tunggu waktu je. Memang kena kau Edward. Woi, sabar Edward. Edward tunggu. Ada boleh pula terlanggar. Laju pula Edward tu pergi. Okay, sabar Edward. Set. Edward, gerak lu Edward. Balik minum kopi Edward. Oh lo. Oi Edward. Okay, kita kena kejar yang nombor 3 pula. Siapa nombor 3? Jangan. Boleh pula berpusing kat situ. Okay, kita masih ada beberapa lap lagi. Let's go. Boleh kejar ni. Tenang. Set. Good. Okay, tenang. Ujai, laju ni dia orang ni. Aduh, janganlah langgar kat situ ni. Susahlah nak belok kat situ. Okay, tenang. Okay. Boleh kejar ni. Set. Okay, William. Gerak lu William. Nicholas. Gerak lu. Izin. Pemenang mau lewat. Anjay. Lagi berapa lap? Dia lagi 3. Tak lama dah guys. Apakah dalam masa 3 lap kita boleh potong 4 kali guys? Boleh dicoba. Tapi kita kena bawa betul-betul sempurna guys. Kalau nak potong 4 kali potong berapa kali lah ni? Kita ingat 4 kali kan. Kita kena bawa betul-betul sempurna. Tak boleh ada langgar. Baru cakap. Kacau balau bawanya. Tak ada lesen. Okay, let's go. Kita bawa dengan berhati-hati, berhemat, berpusing. Semuanya ada. Okay, santai. Okay, macam ada harapan lah boleh kejar ni. Macam ada harapan ni. Okay, tenang. Sut. Okay, santai. Okay, bawa betul. Sut. Oh, macam boleh kejar. Masa boleh kejar. What? Still boleh mengejar ke? Janganlah langgar. No. Tunggu. Bang, tunggu bang.
Ui, janganlah langgar. Aduh, ada berapa lap lagi ni? Last lap. Ini mah dapat potong 8 ni belakang tu je. Please. Come on. Tekan pedal sampah, Mendel. Okay, tenang. Alah, langgar lah pula. Boleh. Nicholas. Isabella tunggu. Isabella dengan siapa tu? Roberto Carlos. Gerak lu. Balik punya kopi lu. Wah, boleh potong 4 kali kan. Tapi rasa kalau nak kejar siapa yang nombor 2 tu macam susah guys. Lambat lah dia orang ni. Apa ni tadi? Isabella dengan Robert. Yang lain jauh tu. Alah, no. Boleh pula tercongek di situ. Waduh. Wih, dah 18 lap. Last lap ni. Last lap. Okay, boleh ni, boleh. Okay, santai bro, santai. Okay, nice. Hai Hana, gerak lu. Okay, sikit lagi. Nombor siapa ni? Edward, tunggu Edward. Tunggu. Gerak lu Edward. Oh, dah habis no. Tak sempat kejar Michael. Let's go. Nombor 1 karting turnamen. GG guys. Dah macam tu lah Iki main joke card. Bagi seronok-seronok je sebab Iki dapat berjaya potong 4 kali dalam arena tu. Dia orang tak pandai main lah. Balik main power lah. Okey, jadi itu saja mungkin video kita pada hari ini. Iki harap korang suka. Kalau korang ada apa-apa game nak suruh Iki mainkan, just tulis kat komen. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Itu akan sangat membantu Iki untuk membuat video yang lebih menarik. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye.